Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan dan sahabat. Abang Cuk di sini ya daripada Mahir Web Community Training Center Sungai Petani. Dalam video kali ini tuan-tuan, saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan video ya ke dalam website kita. Okey. Tuan-tuan boleh klik pada muka surat testimoni pelanggan ya. Saya akan cuba tunjukkan bagaimana cara kita nak masukkan video di halaman testimoni. Okey, tuan-tuan boleh masukkan di mana-mana halaman pun ya sebenarnya. Okey, macam biasalah. Tuan-tuan boleh letakkan title dulu di atas itu. Okey. Okey, tuan-tuan letakkanlah tajuknya. Mungkin bunyinya begini. Dengar apa kata pelanggan kami. Okey. Dan di bawah sini tuan-tuan nak letakkan apa-apa teks, letaklah macam biasa ya. Yang saya tunjukkan ini hanyalah kerangka ya tuan-tuan, right? Testimoni pelanggan. Letakkanlah cerita yang panjang ataupun ceritanya nak dipendekkan terpulanglah kepada tuan-tuan. Tarik elemen YouTube dan letakkan di bawah daripada teks tadi. Tuan-tuan akan nampak satu template yang besar dah keluar ya. Template ini adalah tempat di mana kita nak letakkan video testimoni kita. Okey. Bila dah dapat template, terus pergi ke YouTube. Tuan-tuan boleh pergi ke tab baru dan pergi ke YouTube. Carilah apa-apa video yang sesuai untuk dijadikan testimoni. Okey. Okey. Saya ambil contoh begini. Saya typekan perkataan Bush kena baling kasut. Ya tuan-tuan, ini salah satu daripada kegunaan kasut ya tuan-tuan. Okey, selain daripada kita pakai, kita juga boleh gunakan dia untuk baling kepala Bush. Okey. Okey, ini salah satu daripada kegunaan kasut ya tuan-tuan. Selain daripada kita boleh pakai untuk perosokan, kita boleh juga gunakan dia untuk baling kepala orang. Okey. Tapi jangan buat kerja macam ni tuan-tuan. Ini tak beretika namanya. Alright. Kemudian kita buka video yang berkenaan dan kita tengok dulu betul tak video ini sesuai untuk dijadikan testimoni. Okay. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan nak masukkan video, kalau sekiranya tuan-tuan nak masukkan video sendiri ya, tuan-tuan bolehlah shoot menggunakan sama ada handphone ataupun kamera dan pindahkan ke dalam laptop tuan-tuan dan terus pergi ke saluran YouTube tuan-tuan dan klik pada upload ini dulu. Nampak ni butang di sebelah kanan ini. Klik upload. Okey. Dan selepas itu tuan-tuan akan dimintalah masukkan video yang telah pun disimpan di dalam folder di dalam laptop tadi. Klik kat sinilah. Select files to upload. Dan pilihlah di mana tuan-tuan simpan raw video tersebut dan uploadkan. Okey. Macam itulah. Dan pilih pada video yang berkenaan dan tekan open. Dia akan upload. Tuan-tuan tunggu je lah. Bila dah selesai upload tuan-tuan, okey, dia akan keluar macam ni lah. Okey. Channel tuan-tuan sendirilah. Kalau tuan-tuan nak ambil video ni daripada channel sendiri, just pergi ke bahagian di tepi di sini ya. Klik di situ, go to my channel. Apabila video tadi telah pun tuan-tuan uploadkan, so dia adalah di bahagian sini. Tuan pergi ke bahagian videos tu. Bawah tu klik pada videos dan di sini semua adalah video-video yang personal yang tuan-tuan telah update. So pilihlah video mana yang nak dijadikan video testimoni. Okey, boleh? Alright? Okey. Jadi katalah saya nak mengambil video Bush kena baling kasut inilah untuk dimasukkan ke dalam halaman testimoni. Apa yang tuan-tuan perlu buat hanyalah right click, copy video URL. Sekali lagi ya, saya tunjukkan. Right click, copy video URL. Ini salah satu daripada caranya. Okay. Copy video URL. Klik kat sini. Dan dia dah copy dah URL video tersebut. Okay. Ataupun tuan-tuan boleh highlightkan URL di atas sini. Right click dan copy. Sama juga. Okay. Bila dah dapat URL tersebut, balik ke Weebly. Klik di atas template video tadi. Pastekan di bahagian YouTube video URL. Okay, pastekan kat situ.
Kan? Ini position nak ke tengah, ke tepi, ke kanan semua boleh. Right? Dah pastekan macam tu. Tuan-tuan klik kat mana-mana ruang kosong, sama ada di kanan ataupun di kiri. Okay? Paste tersebut. Dan keluarlah video push kena baling kasut. Ini adalah video testimoni yang pertama untuk kedai kasut saya. Okay? Okay, jadi kita boleh play kat sini. Kalau nak tengok sama ada video itu berfungsi atau tidak, just tekan play je. Nak hilangkan yang ini, gangguan ini, klik kat kosong di kanan. Okay. Alright. So, dah pun masuk satu video testimoni. Katakan tuan-tuan nak tambahkan lagi video testimoni yang kedua, tuan-tuan boleh tarik sekali lagi elemen YouTube tadi, tarik dia dan letakkan di bawah sini. Itu kalau tuan-tuan nakkan video yang bersaiz besar lah. Okay. Kalau nak letak sebelah menyebelah pun boleh. Tuan-tuan just tarik saja elemen YouTube tadi itu, letak di sebelah kiri begitu. Ataupun di sebelah kanan. Letakkan di kiri ataupun di kanan. Template yang pertama tadi. So tuan-tuan akan dapat template 4 video dalam 2 kolom. Jadi saiznya kecil sikit lah. Okey, itulah cara yang paling mudah tuan-tuan untuk masukkan video testimoni ke dalam website kita. Okey, kalau sekiranya tuan-tuan nak kecilkan sedikit saiz video ini, tuan-tuan boleh tarik satu lagi elemen YouTube dan letak di sebelahnya. Okey. So tuan-tuan akan dapat dua YouTube sebelah menyebelah. So carilah testimoni yang baru dan masukkan. Okey, katakan tuan-tuan nakkan video ini sebagai testimoni kasut, right? Right click, copy video URL, balik ke Weebly dan pastekan di bahagian YouTube. Kemudian klik di sebelah kanan ataupun di kiri ini untuk hilangkan pop-up inilah, right? Dan dapatlah satu lagi video testimoni. Letaklah seberapa banyak pun, tuan-tuan. Okey, saya nak bagi juga sedikit tips kepada tuan-tuan, khususnya kepada mereka yang suka kepada kreativiti. Okey, saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak menjadikan video ini auto play. Okey, macam mana nak menjadikan video ini auto play? Okey, untuk menjadikan video anda auto play tuan-tuan, tarik elemen embed code letakkan di bawah sana. Okey. Ini tempat untuk kita nak meletakkan kod HTML yang kita dapatkan, yang kita akan ambil daripada YouTube jugalah. Okey. So pergi ke YouTube dan sekali lagi kita pergi kepada video pilihan kita. Okey, katalah kita nak ambil video ini sebagai video testimoni kita. Okey, katakan kita nak ambil video ini. Caranya pergi ke bawah di bahagian share. Okey, jangan copy video URL lagi Pergi ke share dan klik pada embed. Embed code. Maksudnya embed code adalah HTML code ataupun kod yang tertanam di dalam video tersebut. Dan kita copy ni yang bahagian yang highlighted ini, yang berwarna biru ni. Right click di situ dan copy dia. Dan bawa ke Weebly, letak di sini Ctrl V, okey, ataupun pastekan di situ. Dan kalau tuan-tuan klik ke ruang kosong di sini, akan keluarlah video tersebut. Okey, tetapi di dalam keadaan yang tidak auto play. Okey, mari kita cuba. Nampak tak? Dia keluar video tersebut tetapi bukan di dalam keadaan auto play. So macam mana nak jadikan video ni auto play? Maksudnya auto play di sini orang buka saja website kita, video kita terus play, tak payah tekan button merah ni. Okey. So nak jadikan dia auto play, kita klik balik di dalam petak HTML code tadi tu. Okey. Kita klik balik dalam petak HTML code tadi dan kita cuba edit custom HTML tadi tu dengan cara menambahkan sedikit karakter di bahagian ini, tuan-tuan. Cuba tengok pada kod video tadi di bahagian ini. HTTPS bla 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 sampai ke hujung itu ada satu lagi inverted comma penutupnya, tuan-tuan Ini adalah URL sebenarnya. Okey.
So di sini ada inverted comma pembuka dan juga inverted comma penutup. So di antara karakter yang terakhir ini iaitu huruf K ni dengan inverted comma yang penutup itu, tuan-tuan letakkan cursor di situ. Nampak tak tu? Okay, kalau boleh saya highlightkan sikit nanti. Okey. Letakkan cursor di situ dan typekan karakter ini. Okey, tanda soal, typekan tanda soal dan simbol dan ya. Dan. Kemudian typekan perkataan autoplay sama dengan 1. Autoplay sama dengan 1. Bermaksudnya aktifkan autoplay lah. Ini bahasa HTML. Okey. Kemudian cuba klik kat mana-mana ruang kosong di sebelah kanan. Tuan-tuan akan dapati video tersebut sudah pun mula bermain. Walaupun kita mula dimainkan, video tersebut mula dimainkan walaupun kita tak tekan play tadi. Kadang-kadang kita jumpa di blog ataupun di dalam website, tuan-tuan, apabila kita masuk je, kita dengar ada background muzik berbunyi ya, tanpa kita klik apa-apa ya, tetapi kita dengar ada bunyi background muzik. Kita cari videonya tak nampak pun, dengan muzik je. Jadi sebenarnya fungsi yang digunakan kat situ adalah fungsi autoplay, tuan-tuan. Cumanya di bahagian video size tadi tu, di bahagian video size ini, okay, kalau tuan-tuan tengok kat sini ya, dia ada wave ya. Wave-nya dia ada di bahagian sini, tuan-tuan nampak ya, ada size video tersebut lah, 420 pixel darab dengan 315 pixel. Apa yang kita perlu buat, tuan-tuan just perlu hilangkan dia punya angka tersebut, tinggalkan sifar saja. Tinggalkan sifar, yang lain hilangkan. Maksudnya dimensinya dibuang. Dimensinya adalah sifar kali sifar. Maksudnya tak nampaklah video tu. Tetapi fungsi yang lain masih ada. Fungsi autoplay-nya dan musiknya masih ada. Cuma gambar tak nampak. Cuba kita try ya. Nampak sekarang ni video hilang kan? Video sudah hilang kat sini. Tetapi cuba dengar sekejap lagi. Ya, autoplay. Jadi secara tak langsung ni dia jadi macam background music lah, tuan-tuan. Alright, jadi kita boleh sesuaikan. Ini untuk rakan-rakan yang kreatif lah, yang suka kepada, contohnya kita nak promotekan produk kita yang berbentuk hiburan lah, berbentuk entertainment. Contohnya kita nak jual piring-piring hitam lama ya. Kita nak jual tape recorder yang lama misalnya. So kita nak hiaskan website kita tu dengan background muzik. So sesuailah gunakan kaedah ini. Tetapi bukan bermaknanya kaedah background muzik ini sesuai untuk semua bisnes ya, tuan-tuan. Tidak ya. So gunakan di mana-mana yang ada keperluan lah. Okay. So jangan pula kita nak menjual bisnes yang bersifat serius ya, tiba-tiba kita letakkan background muzik yang tidak sesuai ya. Nanti orang akan merasa lain macam pula kan. Okey, sekiranya tuan-tuan nak buang, okey, sekiranya tuan-tuan nak hilangkan ya, nak hilangkan ataupun nak gantikan dengan video background yang lain, pastikan tuan-tuan masuk dalam editor sini dan tuan-tuan kena ingatlah dekat mana kita masukkan video tersebut. Okey, klik dan tuan-tuan boleh nampak dia punya elemen tadi itu akan muncul begini. Nampak tak bila kita klik kat sini tadi tak nampak apa-apa kan? Bila kita klik keluarlah dia punya elements tadi itu dengan coding-codingnya yang kita sudah adjust tadi itu. Kalau nak dibuangkan terus, tuan-tuan just sentuhkan saja pada petak tersebut dan boleh pangkah kat sini dan hilanglah dia punya video background tersebut. Satu lagi perkara yang saya nak kongsikan juga dengan tuan-tuan ya. Apabila kita playkan video ni tuan-tuan ya, apabila kita playkan video ni, di penghujung video tersebut, okey, biasanya dia akan keluar satu, kita panggil apa yang disebut sebagai related videos. Tuan-tuan pernah perasan tak? Ada perasan tak? Nampak tak? Dia keluar macam-macam keluar kat sini cadangan. Kadang-kadang suggestions yang bukan ini mengganggu kita tuan-tuan ya, mengganggu klien, mengganggu pelanggan kita dan mungkin akan mempengaruhi pelanggan kita dalam proses membuat keputusan. Cara nak hilangkan video cadangan ini tuan-tuan, okey. Pertama sekali kita tarik elemen embed code juga, letak di bahagian bawah sini. Okay.
Saya dah remove kan dah video yang kita autoplay kan tadi itu ya. Pergi ke YouTube semula, cari video yang berkenaan, klik share, klik embed, copy embed code yang berwarna biru tu yang telah di highlight itu, copy, balik ke Weebly, pastekan di bahagian custom HTML tadi. Alright, di sini kita tak usik dia punya dimensi ya tuan-tuan, sebab kita bukan nak hilangkan dia ya, kita cuma nak hilangkan related videos. Okey, tengok pada URL ini di penghujung tu. Okey, di penghujung karakter nombor 8 itu, antara nombor 8 dengan apostrofi itu penutup URL itu, typekan karakter ini, tanda soal, simbol dan, type ke perkataan rel sama dengan 0. Maksudnya tidak mau, kita tak mau related videos. Okey. Kemudian cuba klik kat mana-mana ruang kosong di sebelah kanan ataupun di kiri. Kita akan nampak video yang kita pasang tadi. Dia tak auto play tuan-tuan, sebab kita tak masukkan karakter untuk auto play tadi. Kita cuma nak tengok sama ada related videos tu masih keluar ataupun tidak. Cuba kita tekan play dan kita bawakan loading bar ni ujung. Tengok sampai dah habis. Katakan dia dah habis play ya tuan-tuan, tengok apa jadi. Nampak? Dia dah habis play, tetapi dia tak keluar cadangan-cadangan video-video yang lain. Jadi fokus pelanggan kita tadi tu tak terganggu lah. Okey. Saya harap tuan-tuan dapatlah sedikit sebanyak ilham idea ya. Macam mana nak memasang video ke dalam website kita. Okey, bagaimana nak menjadikan video kita autoplay, bagaimana nak menghilangkan suggested videos, suggested videos ataupun video-video cadangan ya di penghujung selepas video kita dah habis. Okey, jadi gunakanlah kaedah memasang video yang betul di tempat yang betul sesuai dengan kehendak tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Setakat itu dulu untuk video kali ini. Okey, kita akan jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya insya-Allah. Okey. Jadi macam biasalah pesanan saya di penghujung video ini, sekiranya ada antara tuan-tuan yang nak belajar secara personal coaching dengan saya, silalah datang ke maherweb.com Community Training Center di Sungai Lalang, Sungai Petani. Okey, insya-Allah dalam grup di dalam kelas ini kita boleh berbincang di dalam grup-grup yang kecil saja. 3-4 orang, 4-5 orang gitu sajalah. Mudah-mudahan kita dapat belajar secara yang lebih efektif. Okey. Saya harap tuan-tuan mencuba apa yang telah saya tunjukkan sebentar tadi. Mudah-mudahan menjadilah. Okay, kalau tak jadi juga call saya 017-476-9953. InsyaAllah saya akan cuba bantu daripada jauh. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat mencuba dan Assalamualaikum.